Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnianya kita telah dipertemukan dalam bulan Ramadan. Dan tajuk saya pada pagi itu adalah berkaitan pengenalan dan kemusykilan 3 perkara, iaitu qada, fidyah dan kafarah. Saya menjelaskan sikit tentang 3 benda ini dan menjelaskan lagi lebih detail dalamnya, iaitu qada. Qada adalah kita menggantikan puasa bila mana kita tidak dapat berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagai contoh, kita bermusafir pada tahun ini dan akan digantikan sebelum pada Ramadan akan datang. Yang keduanya adalah fidyah. Fidyah adalah orang yang uzur, orang tua yang uzur. Yang keduanya adalah orang yang sakit dan tidak mempunyai kesembuhan untuk sembuh lagi. Kemudian yang ketiga adalah kafarah. Kafarah adalah denda bagi orang yang melanggar hukum pada bulan Ramadan, iaitu khusus kepada orang lelaki, kerana hukumannya adalah orang lelaki itu harus berpuasa pada 60 hari berturut-turut jika tidak ada alasan yang munasabah. Pergi kepada qada. Dalam qada, kita dikerjakan sebelum pergi kepada bulan Ramadan akan datang. Artinya dalam tempoh 11 bulan selepas Ramadan tahun ini, kita hendak menggantikan berapa yang kita perlu ganti. Sebagai contoh, uzur syar'i, kita bermusafir, orang sakit, itu semua perlu di qada. Manakala pergi ke fidyah, fidyah adalah orang yang tidak mampu lagi dah, orang tua yang uzur. Bila mana dia puasa, dia akan mengalami kesakitan ataupun masalah kesihatan. Kemudian orang sakit yang tidak lagi harapan untuk sembuh. Dan yang ketiga adalah kafarah. Kafarah adalah satu denda yang ditujukan kepada orang lelaki yang mana mereka harus berpuasa pada 60 hari berturut-turut sekiranya mereka melakukan perbuatan iaitu bersetubuh ataupun bersama pada bulan Ramadan di siang hari, dikenakan kafarah. Jadi 3 perkara ini harus kita tekankan, harus kita jaga, harus kita nilai bahagian mana yang harus kita lakukan ataupun kita elakkan. Sebagai contoh, pada hari ini kita hendak bermusafir. Rukhsah, keringanan bagi orang musafir, diharuskan untuk tidak berpuasa ataupun berbuka. Jika hendak melanjutkan berpuasa, silakan, tidak ada masalah. Begitu juga dengan fidyah. Fidyah bila mana tidak ada kesembuhan untuk berpuasa, tidak ada kesembuhan bila mana puasa akan mengalami kesakitan ataupun kesihatan, maka bayar fidyah, tidak perlu lagi berpuasa. Akan tapi bukan menjadi kunci untuk boleh minum di mana-mana, maka haruslah di tempat yang tersembunyi ataupun tidak diketahui orang. Dan begitu juga kafarah. Mungkin 3 perkara itu cukup menjelaskan kepada kita tentang kemusykilan dalam bulan Ramadan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.